Okey, kita buat Maggi Madu 3. Kenapa kita panggil dia Madu 3? Sebab kita ada ketam, udang, sotong. Ini dia. Ni harga dia satu set RM35. Siap sekali dengan telur. Okay, tak lupa juga kita taruh sayur. Kita ada sayur. Ini dia Maggi Madu 3 Sur Kari Oleh. Sini kita ada udang celup tepung, ikan celup tepung dan sotong celup tepung. Kita gunakan sotong ori lah kat sini. Okey. Ini sotong goreng tepung selambak RM RM30. Ini nasi lemak set talam nasi lemak. Harga dia RM70. Portion dia boleh makan dalam 3-4 orang lah biasanya. Okey. Okey. Ikan kita akan letakkan 3 ekor ikan. Kita akan letak 8 ketul udang. Okey. Biasa sotong kita akan letak satu minyak sotong je. Okey, tabur. Yes. Kita letak telur 2. 1 2. So dekat sini kita baru ada sambal nasi lemak. Boleh tambah, tak cukup boleh tambah sambal nasi lemak. Okay, and then kita ada sos Thai. Sos Thai. And then sos Terengganu. Sos pekat. Okay. Ini nasi udang talam. Ini ada berapa ekor? 15 kalau kecil ke 20 ekor. Ikut size lah. Ikut saiz. Okey. Ini nasi goreng talam udang. Special dekat Tok Bah. Yang ni harga berapa? RM45 satu set. Right. Okey, dah. Semua. Telur. Kita ada telur juga 2 biji, kita ada kerupuk. Kita masukkan sotong. Sotong selambak. Kita pakai fresh, sotong fresh boleh makan 3 ke 4 orang. Harga dia? Harga dia satu set ni RM45, ada topping keropok keping dan juga telur. Ini dia nasi lemak set talam. Ada ikan, udang, sotong. Air tawar jagung. Okey, air tawar jagung ni RM20. Kalau yang bersusu RM20. Kalau yang bergula RM15.